sampailah ke hari ni lebih kurang hampir 37 tahun tengok budak histeria apa semua sekali. Lepas tu selesaikan budak histeria tu dulu, dia lawan budak-budak Cina Cuma Wising, budak-budak Kepong sekolah Cuma Wising. Untuk sekolah agama setiu lah, untuk harapan saya lah selepas ni, harapan saya yang pertama sekali ialah dari segi dari segi kesungguhan dan belajar. Jadi tak kira lah siapa pun, daripada pelajar pun, kalau saya anggap, saya nasihatkan lah, maknanya jangan mudah putus asa, itu je, jangan mudah putus asa, biar ada semua semangat untuk berjaya, ada semangat untuk berjaya. Benda tu memang tak mari dengan sendiri, benda tu, kecuali dengan usaha, betul-betul. Jadi saya bukan nak beri contoh orang lain lah. Kita kira contoh tu atas diri saya sendiri. Jadi memang saya belajar dulu. Kalau nak kira, saya antara pelajar Ittifaqiyah yang top 5 masa saya. Top 5 masa saya, antara 5 terbaik dalam kelas saya tu. Duk berlawan semua, musim je. Orang nikah orang nombor 1, orang nombor 2, musim. Jadi bila lepas pada SRP, Sijil Rendah Pelajaran masa tu, jadi saya pergi ke Semazar, masuk aliran agama Sanawi. Sains-sains saya hak lain tu, ada juga hak sekali dengan saya. Lepas tu ada hak pergi Kuza, masa tu Kuza. Jadi aliran saya ni, dia aliran agama betul. Semua subjek dalam bahasa Arab. Belajar fiqh bahasa Arab, syariah bahasa Arab, tauhid bahasa Arab, semua bahasa Arab. Jadi tinggallah subjek biasa ni. Jadi belajar bahasa Melayu tu belajar, bahasa Inggeris belajar. Waktu memang tak boleh nak lari dah, sebab kita duduk Malaysia. Gitu. Jadi subjek lain memang KO. Daripada hot top 5 tadi, KO tu. Saya ambil SPM. Walaupun aliran saya tu sebenarnya tak ada SPM. Dia tu daripada kita kata tepat lah, tepat direct pergi ke Terengganu atas. Kalau kira ikut aliran saya tu daripada Sanawi 1 hingga Sanawi 4, direct, tak ada periksa SPM. Tapi saya ambil SPM lewat setahun, patut tahun 85. Jadi saya ambil tahun 81, 82, patut 83. Saya ambil 84 SPM. Sebab kita tak belajar subjek SPM. Jadi masa saya ambil SPM tu, pergi kelas tuition malam. Jadi fail, banyak fail, bahasa Inggeris fail, matematik fail. Padahal masa sekolah tu matematik bagus je. Jadi situ nak royaknya, walaupun gitu, maknanya saya ada semangat nak sambung. Nak sambung belajar. Jadi lepas saya habis Sanawi tu, saya duk minta sama nak sambung ke U. Tiap-tiap tahun saya minta. Tubik je musim orang minta U, saya minta. Universiti mana Ustaz minta? Minta biasa masa tu UM je hak saya boleh minta. Sebab dia ada saluran kedua untuk pelajar lepasan Sanawi. Tapi tak pernah boleh. Sebab memang kita tak ada SPM kan. SPM kita rendah. Jadi tak pernah boleh. Tapi naknya kepada belajar tu, terutamanya nak ubah kehidupan kita. Jadi saya akhirnya peluang tu ada.
bila pihak KPN buat sistem pensiswazahan guru, program pensiswazahan guru. Jadi saya pun minta lalu. Tahun mula-mula tu kena minta. Tahun yang kedua dia offer. Mana-mana cikgu hak SPN dia offer je. Tahun pertama tu saya kena minta. Jadi saya minta lalu. Dan rekah ceritanya dengan susah payah, memang susah payah, tak serupa orang lain saya. Boleh. Boleh. Tapi saya kena telefon ke KPN, saya kena telefon ke UPSI. Usaha sendiri belaka. Tak ada orang dulu. Sampai ke hari tutup dah. Nak beli nombor PIN U tu kan, tutup dah. Saya telefon ke UPSI, royak cerita ke dia, saya nak sambung, nak gini. Dia tanya, dan akhir-akhirnya dia kata, tak apa, cikgu pergi balik sekolah lagi hari Khamis hari tu. Balik sekolah lagi, cikgu pergi ke bank nasional, cikgu beli nombor PIN. Balik kat saya buka sistem tu. Jadi cikgu masuk. Dan cikgu cetak lalu surat tawaran. Bagi Ahad nak daftar ada. Okey. Jadi boleh lah saya. Boleh lah. Saya pergi sambung. Boleh. Saya sambung UPSI, ijazah saya. Waktu sebelum tu saya sambung diploma dengan UN. UN. Berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Daripada 2011 sampai 2015. Tapi online ya. Online sebulan sekali pergi. Sebulan sekali di sana. Pergi awal-awal SEM nak ambil tugas saya. Lepas tu online. Maknanya sekarang ni memang Ustaz ada degree lah kan? Ada degree lah sekarang ni. Gitulah. Cuma lewat maknanya lah. Lewat je lah. Tapi nak royaknya, nak bagi tahu kepada pelajar bahawasanya kalau kita nak ke mana pun kita kena ikhtiar. Yang pertama sekali nak ubah suasana hidup kita. Tu je. Saya masa tu tak ada niat lain pun. Masa saya pun dah masa tu dah kahwin dah, anak pun ada dah. Jadi kita tahu dah kesusahan tu. Jadi kalau kita tak meningkatkan tahap belajar kita, tahap akademik kita, tak pergi ke mana. Sebab lah ni semua orang tengok akademik. Nak kerja akademik, nak kata akademik. Jadi akademik lah yang kita kena tekan. Pendidikan lah kita kena cari. Jadi kena ambil tahap tertinggi. Gitu. Ianya untuk pentadbir, untuk cikgu-cikgu, untuk sahabat-sahabat cikgu. Jadi saya nasihatkanlah bekerjalah dengan penuh ikhlas. Lepas tu jujur, kemudian patuhlah pada arahan. Sebab benda tu zaman sekarang ni, zaman orang kata zaman kalau membantah maknanya akan ada tindakan. Jadi kalau membantah akan ada tindakan. Jadi kalau zaman saya dulu kerja, pengetua ataupun pihak pentadbir, dia sama-sama susah. Jadi dia sama-sama susah. Jadi tak ada lah nak tekan orang ni, nak kat situ, nak kat sini, tak ada. Jadi tak ada lah satu. Nak ambil tindakan ni tak ada. Zaman dulu kalau kerja, biasanya kalau ada buat silap ke apa pun, tindakan tu di macam kita kata tindakan tu macam skit gitu je. Skit je. Maknanya ambil tindakan, tapi ambil tindakan sekadar antara sekolah dengan cikgu tu je. Tak ada lah siapa ke atas, tak ada itu. Sebab dia masing-masing dia tahu kehidupan masa tu susah. Jadi kalau buat tindakan gini-gini, dia ada ihsan tolak asuh tu ada. Jadi untuk rakan-rakan guru lah, maknanya gitulah. Yang pertama sekali
jujur, lepas tu amanah dalam tindakan, lepas tu ikhlas dalam kata-kata. Gitu je lah, maknanya dari segi jaga hubungan antara kita dengan rakan-rakan, jaga hubungan antara kita dengan orang pejabat, pentadbir. Sebab benda ni saya lalui dah lah, saya lalui. Jadi kalau kita dah buat baik kat orang pejabat, kita susah nak dapat apa-apa. Kalau kita buat susah dengan sahabat-sahabat kita pun susah, dia pun susah nak tolong kita. Jadi gitulah. Lepas tu dari segi untuk pentadbir lah, ikhlas lah saya kata, saya beritahu, kuasa yang kita ada bukan untuk menekan orang, kuasa yang kita ada bukan untuk meremehkan orang. Jadi sepatutnya kuasa yang kita ada tu untuk membela orang. Jadi baru kita boleh jadi pentadbir yang baik. Jadi kalau kita ada kuasa, kita nak tekan orang, maknanya kita je betul, orang salah lah. Kalau kita ada kuasa, kita nak meremehkan orang, maknanya orang tu lekeh semua, kita je hak molek semua. Jadi tu apa yang saya nampak lah. Tambah-tambah learning, pengetua ke ataupun pentadbir ke, semua nak cemerlang. Tapi kalau tidak dibantu oleh orang-orang bawahan, macam mana pengetua tu nak cemerlang? Yang buat kerja orang bawah. Jadi kalau kita nak pelekeh dia, nak condemn dia, kita nak tekan dia kerja tu ikhlas ke tidak jadi? Dia kerja tu dengan perasaan gembira ke tidak? Jadi hak tu kita kena tengok situ. Kalau kita boleh beri, jaga kebajikan, jaga pekerja kita, beri dia keseronokan bekerja, beri dia rasa selesa bekerja, dia akan buat kerja ke tak? Jadi kalau dia rasa selesa, dia rasa itu, dia akan buat kerja. Kalau dia rasa tak selesa, dia rasa tertekan, dia akan buat kerja dalam keadaan memberontak lah. Gitu je lah. Itu apa yang saya nampak lah. Apa yang saya nampak. Tapi saya tak pernah pun jadi pentadbir. Tapi saya nampak tu. Dan kalau kena saya sendiri pun, saya akan rasa gitu. Saya akan rasa gitu. Sebab benda tu, benda jaga kebajikan pekerja, jaga kebajikan orang bawahan tu benda yang utama. Tak lagi dah situ. Jadi kita pentadbir kena adalah pengorbanan sikit dengan pekerja kita. Kena sanggup lah, maknanya backup ke gapo-gapo pekerja kita buat, kita kena backup juga. Tak boleh main kalau silap kat makan nak tekan, pakai nak surat tunjuk sebab lalu nak datang tergetik, minggat sikit-sikit surat tunjuk sebab jadi ugut tak pula. Jadi tak molek lah gitu. Itulah lebih kurang lah. Minta maaf lah kalau tersalah cakap. Sebab tu pendapat saya lah.